Saudara Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF menyerahkan cek sumbangan bernilai lebih $635,000 kepada Palang Merah Singapura, Mercy Relief dan Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian. Ia bagi membantu mangsa yang terjejas oleh bencana alam di Afghanistan, Pakistan, Indonesia serta krisis kemanusiaan yang berterusan di Sudan. Penyerahan cek tersebut disaksikan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Faisal Ibrahim selaku tetamu terhormat. Sumbangan yang diserahkan hari ini adalah hasil derma masyarakat bagi 3 kutipan yang dijalankan RLAF tahun lalu. Ia bertujuan menyediakan keperluan kecemasan asas termasuk makanan, bantuan perubatan serta sokongan pendidikan. Selain platform derma online, kempen tersebut turut dijalankan di masjid-masjid serata negara. Kerjasama ini memberikan keyakinan kepada para penderma bahawa sumbangan mereka akan sampai kepada golongan yang memerlukan. Setiap sumbangan mencerminkan nilai bersama kita, iaitu sifat ihsan dan perpaduan. Walaupun Singapura adalah sebuah negara yang kecil, usaha bersama kita ini amat bermakna. Saya rasa terharulah dengan kemurahan hati rakyat Singapura yang sentiasa menunjukkan keprihatinan terhadap mereka yang memerlukan walaupun di luar negara. Dr. Faisal juga meminta orang ramai untuk terus menyumbang kepada kempen kutipan dana Aid for Gaza 2026. Kempen yang akan berlangsung sehingga akhir bulan ini dijalankan bagi menyokong usaha bantuan kecemasan akibat krisis kemanusiaan yang berterusan di Gaza.